Aduh. Sakit perut pula. Ni mesti makan jeruk tadi ni. Dik. Dik. Dik, jom tempat ayah berak je, Dik. Alah, Dik ngantuk lah. Ayah pergilah sendiri. Alah, sekejap je. Ayah takut. Takut apanya? Ayah kan dah besar. Adik ngantuk. Jomlah tempat ayah. Dik, kalau adik tempat ayah, besok ayah bagi buku handphone. Serius lah ayah? Ya. Kejap adik ambil lampu sulu. Cepat, Dik. Janji tahu esok bagi buku handphone. Ayah busuk lah. Kalau busuk, tutuplah mulut tu. Mana ada orang hidup pakai mulut. Pakai hidung lah. Tapi masalahnya ayah berak ni rapat sangat dengan adik. Pergilah berak jauh sikit. Tak naklah, ayah takut. Aduh. Cepatlah ayah. Adik, jangan suruh sini. Nampak isi buah ayah nanti. Adik, mana air? Ayah tak suruh pun adik ambil air. Alamak, lepas tu ayah nak basuh dengan apa ni? Manalah adik tahu. Batu pun boleh lah. Aduh! Aduh! Kenapa ayah? Batu masuk dalam. Alah, kenapa ayah jolok masuk dalam tu? Seletlah betul-betul. Aduh. Orang selet dekat luar, jangan jolok masuk dalam. Mak, ada satu lagi. Pengotor lah ayah ni. Dah. Batu tu ayah, baling jauh-jauh. Kan ada yang main batu seremban besok. Okey dah. Ya dah. Adik masuk dulu ya. Aduh, sakit. Aduh. Kau buat apa kat sini? Ni pot biasa aku melepas. Kau tu buat apa kat sini? Ni popok aku melepas lah. Aduh. Kecoh lah dia ni. Mana orang nak melepas itu dia ada lah. Weh, tai kau ni siapa nak kampus, weh? Weh, busuk, weh. Gila ke? Apa?